dan tak timbul isu kita nak confront merah ke apa tak. It's not our intention. Sebab macam tadi saudari Sanggita sebut, I think the every polling now shows that the people want change. Rakyat mahukan perubahan dan kita tak boleh nafikan fakta itu. That's why saya cakap tadi, sekarang ni nasib Perdana Menteri atau image Perdana Menteri bergantung solely kepada Jamal. I mean, for God's sake, this is Malaysia. Itu bukannya negara yang tak ada maruah. Bersih 5 ini hanyalah alat dan ejen pihak pembangkang untuk berpolitik dengan menerapkan politik kebencian kepada kerajaan dan pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat melalui sistem pilihan raya yang dilaksanakan secara demokrasi dan memenuhi prinsip perlembagaan. Bersih 5 juga tidak mempunyai objektif perjuangan yang jelas. Mereka hanya membawa isu-isu mengelirukan rakyat, termasuklah dakyah-dakyah mengenai 1MDB. Ni bagi tahu budak Jamal tu, cakap kat dia duk ingat dia seorang je Samsing orang dia tak tengok lagi. Dia nak turun, dia turun lah. Berapa juta orang sekalipun. Pasal apa? Ini negara demokrasi. Kita tak pernah menyekat dia pun. Tetapi pihak kami, pihak Bersih 5 ni, saya yakin mereka akan bertindak mengikut lunas undang-undang. Kerana kita menghormati undang-undang. Kita respect the rules of law. Kita akur kepada perlembagaan. Kita bukan macam budak bangang Jamal tu. Budak tak ada otak, tak ada pelajaran. Saya tinggalkan Datuk Jamal semalam, flash surat saman daripada Bersih dalam lubang jamban. Tanya dia lah. Itu ada efek kepada parti tak? Tak tahu, tanya dia lah. Tak menampakkan Buat apa tanya? image UMNO. Dia satu orang, dia bukan mewakili UMNO sebenarnya. Kita ada 3 juta ahli. Takkan satu orang ahli buat satu perkara yang mungkin tidak disenangi, maka dikatakan sebagai pemikiran secara umum parti, dan dia tidak mewakili pemikiran Tapi kita. ketua UMNO bahagian yang besar. Yalah, kita ada 198 dan satu ketua bahagian, tak ada apalah. So ada efek atau tak ada efek lah? Tak ada lah dalam benda itu, masing-masing. Kadang-kadang kita tengok ada yang ahli-ahli parti yang lain buat macam itu, tak pula kita kata seluruh parti itu affected. Dia bukanlah seorang pemimpin yang mewakili pemikiran UMNO. Ya, dia bukan dia. Kalau Dr. Najib, TPM, itu mungkinlah. Okey. Dia bukan wakil rakyat pun.